musim angin sekarang. Kuat. Ni sampai malam, sampai esok pagi angin kuat ni. Ni aku tak tahu nak rakit mana ni. Kalau angin tak kuat tu lah dekat pulau Kit B. Dia angin dia lindung pulau. Ini aku naik rakit mana naik rakit B macam seram. Rakit C angin tak kuat. Tapi ada ikan. Lauk dah habis ni. Nak cari lauk je ni. Naik C je lah. Cari lauk. Lauk dah habis kat rumah. Dah 2 minggu. Uish. Pasal ni. Ini jadi spot baik kan. Oh lama. Dah nak roboh dah ni kaki ni. Kena gelombang kuat. Mudah-mudahan ada hasil lah, ada rezeki lah. So sekarang ni air tengah gerak surut. Sebab malam ni air, nak cakap air mati tak juga. Sebab ada arus lagi. Besok malam yang air betul-betul mati. Air tak pasang, tak berarus. Surut pun tak berapa laju. Kalau ada rezeki, adalah. Okay, kita boleh start mancing. Minum bumpun. Malam ni aku pakai bungkus dulu lah. Pagi nak adakan 3 bungkus. Biasa kan, biasa yang galak makan siang. Malam ni kita main-main je. Pakai bumpun malam ni, tengok apa ada. Sejuk lah angin dia. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ada lah malam ni. Sejuk betul angin dia ni. Kena pakai baju sejuk lah. Come on. Tak sejuk. Air sejuk tak? Uish, lagi macam air batu. Tak tahu lah ni ada ikan tak ada ni. Sejuk. Okay, ada kot. Kat kedui je. Hasil pertama ni. Pertama tak boleh lepaskan ni. Tengok ikan apa. Oh, glamorous. Wow. Lebih besar glamour. Biasa. Glamour golden. Tebal. Ya, tebal. Tebal biasa dia pagi yo. Matahari dah nak naik yo. Baru dia makan. Kan betul.
Ada saiz. Okay, kena lagi. Come on. Tebal pepe. Makan. Melengkung. Come on, tebal. Makan betul-betul. Sedut dia muntah. Dia sedut. Dia muntah. Sikit. Oh, dah ada. Dua je lah kalau macam gini. Air baru gerak surut pagi. Ada dua spesies. Satu gerut-gerut, satu tebal. Tengok yang ni apa? Ya kan cakap. Yang ni gerut-gerut. Gerut tebal, gerut tebal. Ni kat belakang ni, tepi-tepi pulau ni memang ada pari ada. Ayo. Makan tebal. Bruh. Saya pakai udang hidup mati. Come on, tebal. Hai. Gemang sembilang. Gemang sembilang. Oh, break. Okay. Tengok apa yang makan. Kenapa ni? Aku baru baling. Sahur ke bawah. Sama aja. Laju tebal juga. Aku baru baling. Alhamdulillah. Apa? Tebal lagi lah, geng. Boleh tahan saiz ni. Kita tengok sekejap. Mana? Oh, dia baru baling. Betul-betul dia ada kat situ. Saiz ni. Alhamdulillah. Tak apa lagi. Kasar dia. Ui, besar ni. Kilo ada ni. Tadi 12 pound.
Tebal ke duri ni? Oh, macam tebal. Ui. Oh. Ini kena. Tak boleh kencing. Idea lagi lah. Alhamdulillah. Kasar-kasar lah. Lepas lauk ni. Balik tak kena pukul. Itu dia. Dah 2 ekor dah dapat saiz macam ni. Ikan. Oi, kerapu lah. Oh, dia entak. Arah laju. Ya, alhamdulillah. Pakai udang hidup tadi. Hidup Ini udang hidup ke? Tu udang ni. Lagi kerapu manis. Makan senyap. Gulung-gulung tahu-tahu ada je. Boleh pula dia boleh menjaring kat tempat pok tebal lagu tu. Apalah. Ujung sana tengah tu kan ada tempat. Dekat rakit juga kita nak cari. So surut ni dah mula laju. Air dah mula laju ni. Tengoklah ada lagi tak tebal pipi. Tiba-tiba lepas jaring tu senyap. Apa pun tak boleh. Ada pun. Alah, sangkut ke? Sangkut. Alah, sangkut. Lepas. Aduh, terlepas ke? Oh, ada. Nasib baik ada. Dia ngikut rupanya. Cut kita. Tebal. Ya. Alhamdulillah. Tadi lauk. Tebal. Wow. Yelah. Buang air dalam tu. Air dah penuh. Tak. Dah buang lah, naik balik. Lowet sakit. Okey. Sekarang dah pukul 9.30. 9.30 pagi. Awal surut je lah. Gasak. Lepas tu dah surut dah laju ni, senyap. Air pun baru setengah surut.
Nak tunggu setengah lagi tu, 2-3 jam lagi tu. Relax dulu lah. Nak balik awal lagi. Pun ada lagi 2 bungkus. Awal. Kejap lagi dah limit, pasang balik. Pasang. Lepas balik lah. Bincang kat dia orang ni baru datang. Oi, daun baru. Alhamdulillah. Come on. Sabar. Lucah lah ni budak ni. Idea. Oh no. Sahul. Tebal ke apa ni? Tebal. Oh, kejap. Okey. Alhamdulillah. $1 dapat. Pakai dia kena. Masuk YouTube ni dia. Memang dia komen. Saya yang tahu. Tahun ni kita lah. Boleh berhenti kerja aku ni. Bumbun. Bumbun. Ni ada cak. Masuk ni apa ni? Dia tu. Batu ni sikit lah. Batu ni tinggi sikit. Pendek sikit batu sikit. Rambut yang lebih. Biar ada bumbun tu di bawah dia melayang. Kalau hentak-hentak sedap oh. Geduk. Shake lah kepala. Oh. Ui, dah hentak-hentak. Ada tali je. Oh. Apa? Dah baru eh? Oh. Ya. Alhamdulillah. Okey. Masuk YouTube tau. Nanti komen nanti. Saya yang sauk. Oh no. Saya yang sauk. Rakam ah, rakam. Rakam lagi. Habiskan sebungkus lagi ni. Lepas tu balik. Ni dah. Syok. Come on.
Alamak, kaki hilang. Habis. Nantilah sini ya. Ini nak habis kau umpan dia ni. Nampak dia ikut. Bantal lah Alhamdulillah. Hei. Sanggup main Jaya. Mana nak masih ikut ni? Mana? Ni ikan ni. Sikit dia makan. Namanya rezeki Ya. Hoi. Pada bau. Berapa kali dah? Gulung-gulung ada ya? Matang mereka ni. Juga lah. Ui. Entak. Alhamdulillah. Ui. Abang. Baru balik kau. Ada rezeki. Memang tempat dia tu nak kena jauh. Badan jauh, betul-betul jauh. Video bro. Kasih dia sauk. Rasa tu.
Air dia lah. Angguk tak? Oi. Angguk-angguk. Ah. Yeah. Dah, jangan tembak-tembak lagi. Tembak-tembak lagi. Tu. Ali tangguh. Ah. Tu lah tu. Ui. Ui, akhirnya sawuk ikan orang juga. Tapi mancing orang tu. Janganlah cakap. Mancing orang tu. Ni lah ikan yang kata ikan sampai habis umpan tu. Dapat. Bangga mereka mancing lagi tu. Tak ngomong. Seterusnya. Ha. Ustaz. Sama Ustaz dah main ya. Boleh jauh-jauh Ustaz je. Okey, air pun dah limit dah ni, limit pasang ni. So aku nak balik ya. So seperti biasa aku tunjukkan hasil mencari lauk kat KFC ni. Alhamdulillah. Air batu ke. Ni tengok. So total berapa dapat penuh tong kat sini. Kan tak ada. Punya ada. Ini air tenaga tak ada. Ni susun. Tengok berapa ekor dapat telur pipi. Satu, dua, 6. Cuy. Lapang. 8 ekor je dapat. Lain gerut-gerut je. Kapu. Yang baru sih 2 ekor. Baru. Yang gerut-gerut. Ada bolas. Pan. Lama. Duri langsung tak ada. Bagus lah ni. Kalau tak dia je yang habis kan. Umpan. Aduh, letih lah. Bunga randa. Dapat juga yang saiz tapak tangan. Besar sikit lah daripada tapak tangan. Semuanya tebal pipi. Okey. Yang kecil bawah, yang besar atas. Tadi duri tak ada. Alhamdulillah tak ada kacau dengan duri. Ada pun gerut-gerut. Lama gerut punya kacau. Sedapnya.